Untuk mula simpan emas, ramai yang beranggapan mereka perlu tunggu harga turun ataupun perlu ada modal yang besar. Sebenarnya, dengan akaun emas gap ataupun Gold Accumulation Program, anda boleh mula simpan emas mengikut poket dan bajet anda, bukan ikut harga pasaran. Okey? Gap ni dia bolehkan anda beli emas serendah RM100 sahaja, tak perlu fikir berapa gram ataupun berapa harga semasa. Yang mana setiap kali anda tambah simpanan, sistem akan tukarkan nilai ringgit tadi kepada berat emas dan direkodkan dalam akaun emas yang patuh syariah. Jika anda masih menunggu harga terendah untuk mula, anda mungkin akan terus menunggu dan terlepas peluang. Dengan akaun Gap, anda boleh mula hari ini walaupun dengan bajet yang kecil. Mulakan langkah pertama anda dengan beli emas mengikut bajet, bukanlah mengikut harga. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio Nana dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.